Cuba bayangkan ni, hasil ladang yang segar bugar sampai terus ke depan pintu rumah anda. Dan juru jualnya bukan calang-calang orang tau, tapi pelajar politeknik yang guna kuasa TikTok dan juga AI. Hari ini kita nak bongkar macam mana satu program unik kat Malaysia ni berjaya tukar bilik kuliah jadi satu pusat jualan digital yang boleh jana komisen yang lumayan. Soalan ni bunyi macam tak masuk akal sikit kan? Jual hasil tani guna AI? Tapi, gabungan antara pertanian tradisional dengan pemasaran canggih inilah yang sebenarnya menjadi rahsia di sebalik satu inisiatif yang sangat-sangat menarik di Malaysia. Okey, setiap revolusi digital mesti perlukan satu platform yang kukuh, betul tak? Nah, dalam kisah kita ni, semuanya bermula dengan sebuah gerai digital yang dibangunkan oleh kerajaan. Tujuannya, nak bawa hasil tani kita ke serata negara. Platform ni, nama dia AgroBazaar Online. Senang cerita, ia macam satu pasaraya online yang khas untuk produk-produk pertanian tempatan kita. Dikelolakan oleh Fama, agensi pemasaran pertanian kerajaan. Matlamat dia mudah je. Nak pastikan durian Musang King ke, sayur Cameron Highland ke, semua orang boleh beli. Tak kira kat mana pun mereka berada. Jadi, apa yang best sangat pasal platform ni untuk petani dan pengusaha kecil kita? Macam-macam. Yang paling penting, semuanya percuma. Tak ada yuran tersembunyi, tak ada komisen yang kena bayar. Diorang bukan je dapat tempat nak menjual, tapi dapat sokongan penuh dari A sampai Z. Iklan, sistem bayaran, semua ada. Dan kunci utamanya, dapat akses kepada ejen pemasaran yang terlatih. Bersoalannya, kat mana nak cari ejen-ejen ni? Sebab platform yang canggih tu cuma separuh cerita. Ia macam kita dah bina satu stadium bola sepak yang gah, tapi tak ada pemain atas padang. Jadi, siapa pemain yang akan tolong promosikan semua produk ni dan tarik pembeli? Nah, jawapannya datang dari tempat yang kita mungkin tak sangka, iaitu dari bilik-bilik kuliah. Satu kerjasama strategik dibentuk untuk melatih satu pasukan tentera digital yang terdiri daripada orang-orang muda yang memang celik teknologi. Memperkenalkan Program New Breed Marketing Entrepreneur atau nama ringkasnya NBME. Ini satu gabungan yang memang mantap antara Fama yang pakar dalam bidang pertanian dengan Politeknik Metro Johor Bahru, sebuah institusi yang memang power melahirkan tenaga kerja mahir. Gabungan pengalaman dan tenaga muda memang ngam. Dan cuba kita tengok siapa yang sertai program ni. Bukan setakat pelajar bisnes je tau. Hampir separuh daripadanya adalah pakar logistik masa depan. Mereka yang faham selok-belok nak hantar barang dari A ke B. Ada juga pelajar kewangan Islam. Jadi ini bukan latihan pemasaran biasa. Ni dah macam membina satu dream team dengan pelbagai kemahiran untuk selesaikan masalah dunia sebenar. Matlamat program ni sebenarnya jauh lebih besar daripada sekadar nak menjual produk. Ia tentang nak ubah cara berfikir. Daripada melahirkan graduan yang mencari kerja, program ni nak lahirkan pencipta kerja, usahawan yang bukan je boleh buat duit untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Jadi, macam mana caranya nak ubah seorang pelajar biasa jadi pakar pemasaran digital dalam masa yang sangat singkat pula tu? Jom kita intai sikit resepi latihan intensif diorang ni. Tengok ni, jadual dia padat gila. Dalam 2 hari je, diorang belajar dari A sampai Z. Hari pertama belajar benda-benda asas. Masuk je hari kedua, terus bincang topik-topik canggih. Diorang bukan setakat belajar pasal TikTok, tapi belajar cara nak takluk algoritma TikTok tu. Memang satu lonjakan ilmu yang luar biasa. Dan ini bahagian yang paling next level. Para pelajar ni diajar guna kecerdasan buatan atau AI. Diorang belajar prompt engineering. Senang cerita, ia adalah seni macam mana nak bercakap dengan AI, macam ChatGPT tu. Macam mana nak suruh AI tulis skrip video yang kelakar atau caption iklan yang betul-betul boleh sentuh hati orang. Ini bukan lagi cerita fiction science. Ini dah jadi kemahiran pemasaran zaman moden. Ilmu kalau tak diamalkan, tak guna juga kan? Jadi, lepas je habis latihan, mereka terus dicampak ke dalam satu pertandingan sebenar. NBME Explorers. Masa ni dah tak ada buku teks, yang ada cuma jualan, data dan persaingan sengit. Dan untuk bakal lagi semangat diorang, hadiah yang ditawarkan bukan biasa-biasa tau. Pemenang tempat pertama boleh bawa pulang RM5,000 tunai. Ini jelas tunjukkan yang program ni bukan sekadar tugasan kelas. Ini adalah bisnes yang sangat serius. Jadi, apa hasil akhir daripada semua gabungan ni? Platform, latihan dan pertandingan. Ia bukan sekadar hasilkan pemenang, tapi ia membina sebuah ekosistem agrotech di mana semua orang menang. Inilah cantiknya model ni. Satu situasi menang-menang yang sempurna. Cuba kita fikirkan. Pelajar dapat apa? Dapat pengalaman kerja sebenar, dapat bina portfolio dan yang paling best, dapat jana pendapatan melalui komisen sebelum diorang tamat belajar lagi. Usahawan tani pula macam mana?
Mereka yang mungkin tak ada masa atau kemahiran, tiba-tiba dapat satu pasukan pemasaran digital yang bertenaga tanpa perlu bayar 1 sen pun. Kan best tu? Dan impak serta-merta dia? Lahirnya 200 ejen pemasaran digital yang baru. Bayangkan kuasa 200 orang pencipta kandungan ni semua bersedia nak promosikan hasil tani tempatan kita ke seluruh negara. Itu satu angka yang boleh menggegarkan pasaran tau. Tapi kan, kalau kita fikir dalam-dalam sekejap, model ni sebenarnya bukan lagi tentang menjual buah dan sayur. Ia jauh lebih besar dari itu. Ia mencabar cara kita berfikir tentang pendidikan, pekerjaan dan juga ekonomi kita secara keseluruhan. Semua ini meninggalkan kita dengan satu soalan yang besar. Adakah ini masa depan pendidikan? Satu model di mana pelajar tak lagi sekadar serap ilmu dalam kelas, tapi mereka secara aktif membina ekonomi, menjana pendapatan dan selesaikan masalah sebenar. Semua ini sebelum mereka genggam scroll ijazah lagi. Apa pendapat anda? Ini satu idea yang mungkin akan mengubah landscape pekerjaan untuk generasi akan datang.